pengalaman doktor menggunakan Nextbio? Jadi saya dah cuba sebulan dah. So apa yang berlaku dalam tempoh sebulan ini, ia memberi satu kesan sangat bagus pada saya. Kerana saya ada background masalah usus. Saya pernah buat endoskop 2 kali. Jadi baru-baru ni dalam sebulan lepas, bila saya makan pedas dan makan yang tak kena tu, saya rasa sakit dalam perut kan. So saya dah bercadang untuk buat saya punya endoskop sekali lagi sebab nak tahu kenapa perut sakit kan. Tapi Shirutto membantu sebenarnya. Livcon membantu. Tapi bila salah makan sikit dia tak okey. So bila saya cuba ambil yang Nextbio ni, saya mencuba mengambilnya 3 seceh. 3 seceh. Saya ambil 3 tapi sebelum sarapan. Sebenarnya tiba-tiba dia bagi saya gastrik. Oh, kalau sebelum bagi saya lah, orang lain tak tahulah. Saya tiba-tiba gastrik datang. So tiba-tiba saya rasa tak kena, saya tukar. Saya ambil selepas sarapan. Baru dia rasa sedap dan selesa. Dan perkara yang pertama yang berlaku ialah pembuangan kita luar biasa lah. Maksudnya mudah dan sangat berbau. Dan perut saya semakin hari semakin sakit tu makin berkurangan. Tapi selepas minggu tu yang paling best lah. Kita ni kan sibuk kan, macam-macam kerja nak buat. Tapi kita dah mula start rasa relax tau. Tenang dan sebagainya. So saya kata betul lah yang diorang selalu bagi tahu kata usus adalah otak kedua kita. Jadi betul lah dia menenangkan kita dan juga sebagainya kan. Dan terbukti pada diri saya lah. Pada orang lain dia kena cubalah. Kalau dia cuba baru dia tahu. Kalau dia tak cuba dia akan dengar kita macam bercerita macam ni sajalah. Jadi yang mana yang belum cuba tu cubalah. Untuk kesihatan kita, kerana boleh kita katakan usus sangat penting. Dalam seluruh badan kita, kalau usus kita tak okey, kita pun tak okey. So selamat mencuba. Ya.